Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si Chairman. Salam dari kami untukmu, wahai para mujahid yang sejati. Janganlah kau gentar atau ragu di dalam menapaki jalan ini. Terus kobarkanlah perjuanganmu untuk meraih kemenangan yang hakiki. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Salam dari kami untukmu, wahai HPA herba penawar al-wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di petang-petangan begini, Pak Haji sambung lagi kuliah tentang kurma ya, setelah kita semalam membincangkan tentang khasiat kurma yang begitu banyak ya. Dah ada yang dah coba ya, ambil bijinya dimasak untuk melembutkan daging. Dan boleh juga untuk kita buatkan jus kurma itu sendiri ya, dengan cara kita merendam satu malam ya. Mudah-mudahan ya banyak membantu kita untuk proses apa yang disebut sebagai makanan sebagai ubatmu dan ubat sebagai makananmu. Alhamdulillah. Ini adalah satu produk yang dikeluarkan oleh HPA daripada kurma. Yang pentingnya yang kurma ini kita tak boleh masukkan gula. Kalau kita masuk gula, rosaklah. Jadi kurma ini dia tidak gunakan gula. Selalunya dibuat di dalam satu tong yang tinggi ya, satu wadah yang tinggi, dimasukkan kurmanya. Nanti di bawahnya yang masak ya, dia akan keluar, dia punya itu meleleh perlahan-lahan ni keluar. Itu dia yang diambil. Dan kurma ini macam yang Pak Haji sebutlah, kalau kita bagi pada wanita yang hamil itu terbaik lah. Selalunya kita gunakan moringa untuk wanita-wanita yang hamil sebelum dan selepasnya bersalin. Itu selalunya yang kita belajar ya, daripada apa yang kita belajar. Tetapi ada satu lagi yang menarik ya, kalau kurma digunakan di akhir kehamilan itu biasanya anaknya tak kena demam kuning dan dia akan melahirkan dengan cara yang normal. Itu kelebihan daripada kurma. Dan satu kajian ya yang telah dibuat kepada tikus. Tikus ini diberikan keracunan yang tinggi di hatinya, diberikan toksik yang tinggi pada hatinya. Setelah diberikan dengan kurma, alhamdulillah survive dan boleh jadi detoksifikasi dia. Tidak mendatangkan keracunan. Masya Allah ya, kurma tu dia tidak ada penyakit ya, pada dirinya dia tak ada penyakit, dan dia mengeluarkan juga penyakit yang ada pada tubuh badan seseorang.
Hari ni kita selalu sebut makanan tambahan, food supplement ataupun kita panggil sebagai functional food, makanan yang macam-macam Kita kenal makanan-makanan datang daripada negara-negara luar, tetapi kita tak kenal makanan yang datang dari syurga ini. Makanan yang datang daripada sunnah Nabi SAW ini, kebanyakan orang tidak melihat ini sebagai salah satu daripada amalannya. Ini yang Pak Haji cuba nak sampaikan hari ini, bahawa kurma bukan hanya untuk bulan Ramadan, bukan. Kurma ni dikonsumsi, diambil berterusan. Kalau kita nak tubuh badan kita ini mempunyai apa disebut sebagai bebas daripada semua jenis keracunan. Hasil daripada yang kita makan hari-hari ni, apa entah kita makan makan kuih itulah, kuih ini dan sebagainya, ada bahan awet sebagainya, badan kita ni dia ada dia telah menjadi pengaratan, terdapat pengaratan. Itu yang kita sebut sebagai oksidan, telah mengalami oksidan yang tinggi. Jadi macam mana nak keluarkan keracunan yang ada dalam tubuh badan kita itu? Kerana pengaratan yang berlaku dalam tubuh badan kita itulah yang menyebabkan organ-organ kita jadi lemah, jadi lesu, dan akhirnya dia tidak berfungsi lagi. Itu yang kita selalu kaitkan dengan penuaan. Kenapa orang tua lemah? Sebab apa? Sebab dia banyak makan. Banyak makan daripada bila? Daripada mula-mula dia hidup lah. Bila dia makan setiap hari, tahun demi tahun, berulang sampai dia boleh menjadi betul-betul dia sudah jadi lansia, makanan yang terakumulasi dalam tubuh badannya tidak didetok keluar dan sebagainya. Ini mengingatkan Pak Haji pada seorang teman Pak Haji namanya Syekh Man. Syekh Man ini kita panggil Syekh Man Syria ataupun Syekh Man Suria Beliau pergi ke Syria, dia belajar kat sana, hafal Quran kat sana. Pak Haji lihat tubuh badannya itu macam kurus saja, tapi kuat. Tapi kuat. Rasa-rasa Pak Haji belum lagi pernah dapat lihat orang yang solat sunat saja ratus rakaat. Belum pernah lagi. Pernah dengar lah cerita Imam Syafi'i pernah solat ketika berniaga 200 rakaat. Pernah dengar, pernah baca. Tapi yang Pak Haji lihat betul, Pak Syekh Man ini, Syekh Man Syria ni, Masya Allah dia itu ingat lebih pada 100 lah. Kok kata 200 dah Pak Haji tak hitung, tapi habis bangun. Masya Allah dia jadi macam satu hiburan dekatnya. Ibadat itu jadi satu yang menggembirakan dirinya. Apa yang Pak Haji perasan dia tak lepas dengan kurma. Dia pergi ke mana pun dia akan makan yang lain tu sikit-sikit saja. Kebanyakannya ialah dia makan kurma. Satu hari ketika Pak Haji bawa beliau berjalan di sebuah pekan sebuah kota, nak ajak dia makan dekat kedai-kedai makan. Rasa-rasanya 10 buah kedai yang kita masuk dia tak mau. Dia kata, aku lihat dia punya makanannya tak bersih, nanti dia akan mengkontaminasi hatiku, nanti dia kata jadi berat amalannya. Jadi rupanya bila kita ambil kurma ni, dia meringankan amalan. Sebab bersih lah maksudnya. Bersihnya dalam arti kata dia meringankan kita, ruh kita itu untuk menjadi orang kata amalan kita itu memudahkan kita, lidah kita, tubuh badan kita ringan dalam mengerjakan ketaatan pada perintah Allah. Jadi itu yang Pak Haji nak lihat pada perbincangan hari ini. Dalam perbincangan, baik, macam mana orang yang sedang sakit? Orang yang sedang sakit ni, dia ada masalah di hatinya, di dalam jiwanya. Bukan hanya sekadar masalah hati. Kita dah belajar dah. Memang kalau ada masalah hati, dia efek kepada bukan hati yang bersifat fizikal saja, tetapi hati yang bersifat rohani juga. Dia datang masalah dia tak gembira, dia datang rasa susah tidur waktu malam, dia jadi resah, gelisah, dia rasa dunia ni gelap. Itu adalah kesan keracunan pada hati. Hati yang fizikalnya dia mengeras, hati itu mengeras, menggerutu, boleh jadi kerana infection, jangkitan, hepatitis A, B, C dan juganya
dan juga penyakit-penyakit yang lain. Ada sirosis dan sebagainya, tetapi di sudut jiwanya juga dia juga mempunyai permasalahan. Macam sakit jiwa jugalah. Jadi bagaimana cara untuk menenangkannya? Dia adalah kurma. Sebab itu kurma itu Masya Allah ya. Masya Allah, cuba kita bayangkan bagaimana Maryam alaihissalam ketika melahirkan anak Nabi Isa alaihissalam. Cuba bayangkan dengan beliau terpaksa berhadapan lagi dengan fitnah daripada masyarakatnya. Di mana ayahnya? Ya, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu Taala memberi dia sebagai satu kelebihan dan juga sebagai satu ujian. Sebab tu Nabi Isa itu dikenali sebagai ruhullah. Ya, ruhullah. Jadi oleh sebab itu maka Allah Ta'ala menyuruh supaya beliau mengambil kurma. Ya, jadi dalam kisah dalam Al-Quran itu kita dapat mempelajari bahawa menyuruh ambil kurma. Sebab apa? Di samping kurma itu sebagai nutrisi yang baik, dia juga adalah untuk menenangkan fikiran. Kalau Ibn Sina mengatakan bahawa madu itu kalau kita ambil dia menguatkan ruh. Menguatkan ruh ni dalam arti kata, dalam tanda kutip ya, bagi orang yang faham, ialah untuk hormon, untuk mendapatkan hormon yang betul. Begitu juga dengan kurma. Kurma juga menguatkan ruh. Menguatkan ruh dalam tanda kutip, dalam arti kata, ialah untuk memperbaiki hormon gembira, hormon bahagia dan hormon cinta. Jadi oleh sebab itu maka bagaimana kita nak melahirkan hormon ni? Apakah sentiasa kita gembira, sentiasa kita happy, orang kata kita tengok orang tu dengan perasaan kasih, atau muncul perasaan benci? Tengok orang benci, malas nak jumpa dengan orang, berprasangka buruk dengan orang. Itu kesemua ada penyakit hati yang kita sebutkan di dalam pengaruh hormon. Jadi macam mana untuk kita nak pulihkan itu? Kita biasakan. Jadi kalau kita nak sebagai mendapatkan al-baiti jannati, ya betul, semua beriman kepada Allah, tetapi jadikan minuman keluarga kita. Ya, kalau ibu-ibu siapkan untuk keluarga menunya daripada kurma. Jangan lepas kurma. Jangan kita tinggal. Jangan muncul kurma ini hanya ada pada waktu Ramadan saja. Itu mesti ingat betul-betul ya. Kurma ini harus ada dalam semua waktu dan sebagainya. Baik. Menceritakan tentang bagaimana tubuh badan kita ini yang mempunyai pengaratan itu nak kita keluarkan, dia panggil flavonoid. Atau bioflavonoid. Selalunya ini ada sikit perbezaan ya. Selalunya kalau kita pergi cari vitamin C. Vitamin C kan anti stres. Vitamin C ni adalah untuk sakit kulit. Vitamin untuk menenangkan. Kalau orang tu isap rokok satu hari 3 kali dia isap, vitamin C dan tubuh badannya musnah habis. Jadi kalau tidak ada vitamin C, ingat Pak Haji sebut vitamin C itu ialah anak kunci untuk membuka perawatan. Omega 3 tu apa dia? Sebagai kendaan. Albumin tu apa dia? Sebagai orang yang nak membawa untuk bawa kepada perawatan tersebut. Jadi mesti ada vitamin C, mesti ada omega 3 ya, dan mesti ada albumin. Itu ada 3 syarat di dalam pengobatan. Ini semua Pak Haji dah cerita dah, cuma nak faham-fahamkan saja. Baik. Bila kita sebut vitamin C yang wajib ada dalam tubuh badan kita, sekali lagi Pak Haji ulangkan bahawa vitamin C manusia tak dapat mengeluarkan vitamin C. Binatang boleh. Misalnya apa dia? Misalnya kambing yang diceritakan ketika dia dikejar oleh serigala, dia stres, dia akan mengeluarkan vitamin C sendiri. Jadi dalam kajian mendapati bahawa manusia tak boleh keluarkan vitamin C sendiri. Manusia terpaksa ambil daripada food. Maka terdapatlah vitamin C yang dijual di pasaran. Vitamin C. Sama ada vitamin C yang ada di dalam buah-buahan? Sama tidak? Beza.
Sebab apa? Sebab vitamin C di dalam tumbuh-tumbuhan itu dia bersama dengan bioflavonoid. Dia sebut itu vitamin C with bioflavonoid ataupun vitamin C with flavonoid. Flavonoid itu ialah salah satu bahan, salah satu yang ada di dalam kurma ni yang tidak ada di tempat lain, dia panggil flavonoid sulfat. Flavonoid sulfat ni tidak ada di dalam dalam tumbuh-tumbuhan lain. Jarang ada, jarang kita temui. Tetapi istimewanya Allah membuat flavonoid sulfat ini ada di dalam kurma. Masya Allah. Jadi dia ini merupakan salah satu antioksidan, anti pengaratan, dan Masya Allah, dan satu mineral yang ada dengannya pada buah kurma ni iaitu selenium. Selenium, the powerful antioksidan selenium. Nak cari mana selenium ini? Ya, betul, Pak Haji telah mengatakan bahawa selenium ini ada di atas tanah yang ada gunung berapi, misalnya di Pulau Jawa adalah selenium, ya, sebagainya. Dan begitu juga ada selenium yang tinggi, mineral selenium yang tinggi yang terdapat di dalam buah kurma ini. Jadi oleh sebab itu kita lihat ni. Pertama, Pak nak cerita sikit tentang kurma Nabi. Nampak dia hitam itu. Jadi oleh sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita pasal dua batu hitam. Di antara kurma yang tumbuh di antara dua batu hitam. Kurma apa itu? Salah satunya ini dia, kurma yang hitam ini, iaitu kurma ajwa. Nabi SAW sebut dia menghilangkan keracunan. Keracunan di mana? Di hati. Masya Allah, hari ini kita boleh belajar dia ada selenium. Hari ini kita boleh belajar dia ada apa dipanggil flavonoid sulfat. Masya Allah. Jadi dengan sebab itu dia menghilangkan keracunan. Allahu Akbar. Maka ulama-ulama lagi berbincang lagi, apakah ini khusus kepada kurma ajwah saja, atau kurma yang tumbuh di dalam dua batu hitam ini saja, atau kesemua kurma secara umumnya? Ini ulama-ulama berbincang. Jadi dekat sini, maka dalam perbincangan ini kita boleh lihat bahawa apabila Nabi SAW menyebut bahawa mengambil 7 butir dan diambil pada waktu pagi. Jadi sebab itu kurma ini sebaik-baiknya kalau boleh ambil ketika perut sedang kosong. Ambil pada waktu pagi. Boleh juga ambil pada pagi dan juga pada sebelah petang, pada sebelah malam, ya. Ambil pada waktu pagi, dia terhindar daripada keracunan. Nah, Pak Haji simpulkan semula, keracunan itu berlaku di hati, akumulasi, dan keracunan daripada semuanya. Apa dia? Salah satu keracunan daripada cacing, nematod, kerana dia ubat cacing, dan juga keracunan daripada sumber-sumber makanan yang lain. Dan kerana dia ada selenium, dia ada flavonoid sulfat. Dia mencuci flush macam mana longkang, ya. Longkang itu jalan air dah kat rumah kita tu turun hujan, macam mana? Air hujan lebat. Macam hujan kat Gunung Jerai, macam mana? Sungainya habis. Sungainya Masya Allah. Air itu membawa semua sampah-sampah yang ada. Batu-batu besar, Pak Haji tengok hari ni, tengok Masya Allah semuanya terangkat. Sebab apa? Air hujan. Air hujan itu dia flush. Begitu juga kurma. Kurma ni dia flush semua penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Itu yang sangat baik. Penyakit fizikal kita, dan juga penyakit di dalam penyakit yang dikatakan sebagai jiwa. Jadi oleh sebab itu, bila kita sebut tentang melihat tentang kesihatan itu kepada 4 aspek. Tengok, ya, dengar betul-betul, iaitu fizikal, mental, emosi, spiritual. Untuk keseimbangan keempat-empat ni, mental, spiritual, emosi dan fizikal ni, nak seimbang keempat-empat ini, maka dia adalah kurma. Kurma.
Dan bila kita memperkatakan tentang pengobatan holistik ni yang merangkumi empat hal ini, maka dia akan dapat kejernihan hati. Jernih hati ni apa dia? Jernih hati ni jadi artinya hati kita tidak ada terkontaminasi. Dia mempunyai pemikiran yang bagus, fizik yang juga bagus kalau kita terus ambil kurma. Sebab Nabi sebut bahawa dia menghilangkan daripada keracunan. Itu yang pertama. Yang kedua, sihir. Bagaimanakah kurma ini menghilangkan sihir? Kalau kita ambil pada pagi-pagi pada hari itu, dia terhindar daripada sihir yang ada pada hari tersebut. Jadi Masya Allah, ini ada satu hal. Nabi SAW menyuruh kita ambil di awal-awal pagi. Sama juga kita berdoa di awal-awal pagi sebagai satu langkah prevention, langkah pencegahan. Jangan berlaku pada hari tersebut kita makan kurma, zat-zat kurma ini ada dalam tubuh badan kita. Selagi zat kita kurma yang ada dalam tubuh badan kita, hari itu, satu hari itu Allah hindarkan dia. Macam mana kalau kita ambil setiap hari? Jadi itu yang menariknya, dan tak banyak, 7 saja, Masya Allah. Jadi macam mana kurma ini boleh menghindari sihir? Baik, dengan tidak kita mengabaikan pandangan ulama-ulama besar. Sebab ulama-ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Pandangan mereka itu pun juga pandangan yang Allah bagikan, pandangan-pandangan yang mendapat petunjuk daripada Allah, ulama. Jadi dengan kita mengambil pandangan ulama mengatakan terjadinya penyingkiran daripada sihir itu ialah kerana keberkahan daripada ucapan Nabi SAW. Barakah, sebab Nabi yang sebut. Jadi itu adalah antaranya. Baik, jikalau kita tidak membuang, sekali-kali jangan kita buang pandangan itu. Memang benar, apa pun dalam hidup kita ini, dia bergantung kepada keberkahan. Sebab yang menyembuhkan itu Allah, bukan kita, bukan kurma. Kurma ini sebagai asbab saja. Yang menyembuhkan itu Allah. Yang menyembuhkan itu Allah. Kita berikhtiar dengan obat, berikhtiar dengan obat, tapi yang menyembuhkan Allah itu adalah keyakinan kita. Memang betul, bila yang menyembuhkan Allah itu, maka namanya barakah lah. Barakah daripada ucapan Nabi SAW. Yang kedua, Pak Haji nak sebutkan bahawa sihir ini, masalah sihir ni kita faham. Sihir satu benda yang tidak disentuh. Kalau orang kata sihir, dia bukan kita pukul. Kalau pukul itu bukan sihir namanya. Sihir berartinya orang itu boleh mengenakan sesuatu kepada seseorang dengan tidak menyentuhnya. Mereka menggunakan perantaraan makhluk halus yang bernama jin. Jadi masalahnya kurma ini sebagai salah satu penghindar daripada masalah sihir ini. Itu berlaku kepada semua kurma ataupun kurma ajwa saja. Maka sebahagian besar ulama mengatakan berlaku pada kurma ajwa saja, tidak berlaku kepada yang lain. Namun begitu, tidak mustahil sebab di situ ada dua kekuatan yang Nabi sebut. Satu, Nabi sebut berpagi-pagian dengan 7 butir. Yang kedua, Nabi sebut tentang kurma ajwah. Ada dua kekuatan. Satu, angka 7. Satu lagi, ajwah. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita mengambil 7 butir saja pada setiap pagi, bukan kurma ajwah, boleh tak berlaku terhindar juga daripada permasalahan sihir, atau boleh tak berlaku sesuatu kelebihan daripada pengambilan 7 pada setiap pagi, kalaupun bukan daripada kurma ajwah, boleh atau tidak. Maka untuk lihat itu, mari kita lihat lagi dalam hadis-hadis yang lain. Ada cerita dengan satu kurma lagi nama Al-Barni. Al-Barni ini satu kurma yang terbaik yang di Madinah. Memang kurma ajwah juga terbaik. Al-Barni juga ada hadis-hadis Nabi SAW tentang Al-Barni. Al-Barni ini buah dia agak sikit bulat, kulitnya agak sikit tebal, dan dia sikit berwarna kuning.
Dia satu-satu herba yang satu-satu kurma yang termasuk satu herba yang digunakan sebagai obat-obatan. Masya Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu bagaimana kalau kita ambil 7 butir kurma Al-Barni, apakah berlaku seperti mana yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Soalnya dekat sini, kita tidak boleh mengeluarkan statement atau kenyataan di atas kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi sebut air Zam-Zam itu air yang terbaik di dunia, maka kita kena menyebut air Zam-Zam itu air terbaik di dunia. Ya, kita kena meyakininya begitu. Jadi begitulah juga ketika Nabi menyebut tentang kurma ajwah, maka kita juga menyebut kurma ajwah. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan begini, kalau kita tak sampai status penyembuhan daripada sihir, apakah dengan mengambil kurma ajwah atau kurma Al-Barni atau kurma Mariami atau Sukari atau kurma-kurma yang lain yang kita ambil itu, apakah memberikan kesan? Masya Allah, terbukti memberikan kesan. Bapa Ibu sekalian, maaf ya, mari kita faham bahawa Nabi SAW itu seperti mana yang Pak Haji sebut, khair, ma'ruf dan haq. Setiap apa yang Nabi sebut itu mempunyai pengertian yang sangat luas. Pak Haji cuma mengambil sedikit pengertian itu dengan membuat minuman kopi. Ini dia. Itu kopi Haji. Di mana orang pun sebut, di mana kelebihan kopi radik ini? Banyak yang jawab salah. Banyak salah. Dia kata pada 7 herbanya. Kalau kita dengar, betul lah jawapannya. Salah. Kalau dia nampak pada 7 herba tu, berartinya dia ikut kuliah Pak Haji ni, jangan berhenti lagi. Terus ikut kuliah lagi. Sampai dia boleh jumpa apa yang kita nak memaksudkan. Ya, jadi artinya kalau kuliah online ni, jangan berhenti. Sampai habis Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat serap. Di manakah kekuatan pada kopi radik? Pada kopinya kah? Robusta, Arabica, atau pada 7 herbanya saja? Kah? Apa tu 7 herbanya? Ingat ni, pasak bumi, pokok alban hutan, pokok larak, pokok tebu gajah, pokok mengkudu, mata pelanduk, tejalawang. Apakah terletak kepada 7 herba tersebut? Ataupun terletak pada jenis kopi Robusta? Kita tak guna Arabica sebab dia tidak ada asam, tidak ada asid. Ya, kalau yang sedap, yang indah, yang wangi itu, ini percampuran Arabica dan Robusta. Baik. Tetapi bagi orang yang ada gastrik, kita tak mencadangkan ambil Arabica, kena ambil Robusta. Jadi kopi-kopi Pak Haji yang dekat Indonesia itu paling sesuai, semuanya adalah untuk orang yang ada mah. Tetapi yang dekat Malaysia ni, kopi merah, kopi gamak, kopi, kecuali satu saja, ini untuk orang yang tidak ada mah. Kalau orang ada mah pula ya kita punya ada gastrik. Tak ada gastrik. Kalau ada gastrik, kalau makan-makan tu rasa kembung sikit, tak payah ambil ni, ambil yang merah. Habislah cerita dia. Soalannya, di manakah letak kekuatannya? Pasti kalau Pak Haji tanya dekat sini, 100% memberi jawapannya salah. Pasti. Sebab apa? Di mana kekuatannya? Apakah kepada radiknya? R itu apa dah? A itu racun. A itu apa dah? Angin. D itu apa dah? Detox. I itu immunity. X itu extra energy. Apakah pada situ? Pada perkataan radik itu. Macam orang sebut, di manakah kekuatan HPA? HPA itu kekuatannya H, hidayah. P, pemberian. A, Allah. HPA itu apa? Hadiah pemberian Allah. Ada sebut dulu kita kan, apa dia? HPA itu apa dia? Hidupkan perjuangan akhir. Ini dia, Masya Allah, macam-macam hidupkan perjuangan agung. Ni catat agung, Pak Agung pula.
Subhanallah ya. Agung tu ialah perjuangan yang suci. Ya. Jadi perjuangan yang suci. Hidayah pemberian Allah. Ya, ataupun kita katakan hanya pada Allah. Itu sebagainya. Salah. Itu juga betul. Itu semua betul lah. Kekuatan kopi radik letak pada 7 herbanya apa-apa. Tidak sebenarnya. Jawapannya, di manakah kekuatan kopi radik? Ialah pada bilangan 7-nya. 7. Sebab itu Pak Haji sebutkan dekat sini, ini adalah kopi yang mengikut sunnah. Ada orang kata, mana pula kopi ikut sunnah? Mana hadis Nabi SAW? Nabi itu ada minum kopi. Kopi sunnah pula. Sunnah di sudut mana? Sunnah di sudut angka 7 tu. Jadi kalau orang tu faham bahawa kekuatan kita ialah pada angka 7 itu. Kemudian baru 7 apa? 7 herba. Baik. Kalau kita faham di situ, maka kita sudah dapat menyambar apa yang Pak Haji nak sampaikan. Bahawa apakah kurma yang ada di seluruh dunia ini boleh digunakan dijadikan obat? Untuk detoksifikasi, untuk keracunan. Ya. Bagaimana caranya kita nak buat dia sebagai ubat? Yang terbaiknya apa dia? Kita gunakan 7. Angka 7 itu. Al-hijamah. Bekam. Apakah semua bekam yang kita ada kan bukan bekam daripada orang Islam juga, orang bukan Islam juga menggunakan bekam. Ya betul. Bekam itu ada manfaatnya, ada kebaikannya. Tetapi sunnahnya bekam itu pada waktu macam mana? Lihat 17, 19 dan 21. Jadi Masya Allah, kita bukan tasyabuh, kita bukan ikut daripada satu tradisi orang, tetapi kita memiliki satu keunggulan. Begitu juga ketika buat kopi. Kalau ada orang kata kopi saya buat daripada 10, dia kata 10 herba. Pak Haji hanya 7 je. 10 untuk apa 10? Dia yang hebatnya pada 7. Solat itu subuh 2 rakaat saja. Kalau buat 4 rakaat, macam mana? Jadi kekuatannya itu ialah kekuatan pada angka 7. Angka 7. Bapa Ibu sekalian, rahsia 7 ni mari kita tengok sebentar. Rahsia 7. Ya. Yang pertama, kita lihat. Biasanya kita lihat, selalunya yang selalu Pak Haji sebut, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Soalannya, kenapa Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Kenapa? Sebab apa tidak ada satu lapis saja? Kenapa tak jadi 8 lapis? Itu. Allah ciptakan 1 hari, 1 minggu, 7 hari. Kenapa diciptakan 7? Kenapa tak 8 hari? Allah menciptakan kita, membuat amal ibadah kita itu, ya, cuba tengok. Ibadah kita, iaitu kemuncak pada ibadah kita ialah mengerjakan haji. 1 tahun 2 juta orang mengunjungi Masjidil Haram di Baitullah Asy-Syarif. 2 juta orang. Kenapa Allah bagi isyarat 7? Kenapa tak 8? Kenapa tak 6? Jadi di mana letaknya kekuatannya? Kekuatannya pada 7. Pada 7. Jadi sebab itulah ini bila kita buat 7 ni kita bangga. Kita bangga apa? Bukan kita bangga sombong, bukan. Kita bangga kerana walaupun produk kita ini sudah 1400 tahun daripada zaman Nabi SAW, tetapi masih ada lagi perasaan kami, cinta kita, semua perasaan kita kepada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu ketika orang sudah tidak mengingati sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Orang tak fikir tentang 7, 3 in 1. Mana ada 7 dalam satu? Tak ada. Yang ada 7 ni kita apa? Sebab kita mengenang, kita melihat, kita merasa, kita mahabbah Rasul, cinta Rasul. Itu sebenarnya. Baik,
Pak Haji berhentikan dulu untuk kita beri ruangan pada iklan. Silakan. Ya, Alhamdulillah, kita lihat bagaimana kelebihan kurma ini ya. Bagaimana kelebihan kurma yang apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa bila sahabat-sahabat ya, bagaimana ya, Pak Haji nak tunjuk bagaimana para sahabat menyikapi sikap, mereka mengambil sikap. Sahabat itu bila mereka tengok satu makanan daripada buah labu, mereka akan sebut begini, aku sangat menyukai labu. Sebab apa? Sebab dia disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu martabat lagi. Jadi kita ni pun kena begitu. Apa sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita sukai. Apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ambil. Kerana sesusuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengalahkan semua doktor-doktor yang ada di dunia ini. Sebab Nabi SAW tak pernah mencret semua hidupnya, sekali pun tidak pernah. Apatah lagi kalau kita ceritakan tentang kelebihan pada fizik Nabi SAW itu, tidak pernah dihinggapi oleh seekor lalat pun. Sebab apa? Sebab keringat Nabi SAW itu mengeluarkan wangi. Baunya adalah bau kasturi. Masya Allah, Masya Allah. Dan Nabi SAW itu kalau kita baca lagi tentang kelebihannya, berjalan di bawah cahaya matahari tidak ada bayang. Masya Allah. Ya, Nabi SAW itu di dalamnya ada mukjizat pada dirinya. Ya, sebagai seorang yang kita sebutkan, kita sebutkan sebagai Habibullah. Sebab itu isteri-isteri Nabi SAW ketika Nabi tidur, mereka letakkan tikar. Mereka letakkan tempat tidur tu daripada kulit. Sebab apa? Sebab keringat Nabi itu wangi. Masya Allah. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, satu lagi tip. Kalau kita duk sakit sendi. Sakit sendi itu ialah salah satu daripada masalah oksidize. Jadi kita kena mencari satu sumber, iaitu kurma. Betul, ambil kurma itu dia menghilangkan sakit. Kurma itu salah satu daripada bahan yang menghilangkan kesakitan. Sama macam Pak Haji sebut, apa dia? Buah naga menghilangkan kesakitan, yang merah tu. Rozel menghilangkan kesakitan. Mengkudu menghilangkan kesakitan. Salah satunya yang menghilangkan kesakitan juga ialah daripada buah kurma. Subhanallah. Jadi hari ni Pak Haji nak ajar bagaimana cara nak membuat minyak. Minyak ni daripada buah kurma. Macam mana cara dia? Ambil biji kurma. Ambil biji kurma itu dimasuk ke dalam minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Letakkan biji kurma dalam minyak zaitun. Maka selepas itu 40 hari jadilah minyak zaitun plus dengan minyak kurma. Ya, minyak zaitun plus dengan minyak kurma. Sebab sama juga macam Pak Haji sebutkan. Apa dia? Ni minyak daripada minyak kunyit. Minyak kunyit.
Bukan kunyit. Ya, kita selalunya lihat ya, selalunya orang apa dia disebut apa? Disebut ya, Pak Haji, kita nak gunakan kunyit itu ialah satu bahannya ialah kurkuminoid. Betul, kurkuminoid. Tetapi dengan cara kita masukkan kunyit ke dalam minyak VCO, maka tengok dia dah jadi warna kuning. Ini cerita dia minyak apa? Minyak kunyit. Baik, sekarang tukarkan saja. Dalam VCO kah, di dalam minyak zaitun kah, masuk biji kurma. Dia jadi minyak kurma. Minyak kurma ni ketika orang sakit sendi, ambil minyak tu disapu. Disapu di tempat atas tu, hilang sakit sendinya. Mengurangi sakitnya. Buat minyak. Belum lagi orang ada buat minyak daripada minyak kurma. Tetapi kalau boleh masuk sedikit, yang Pak Haji telah lihat ya di negara Arab, yang Pak Haji sempat pergi lihat hari itu di dekat Dubai, di Abu Dhabi. Kita tengok mereka buat apa? Mereka masuk sikit apa disebut sebagai halba. Halba tu yang dia panggil fenugreek atau Indonesia panggil kelabet. Selalunya orang masuk dalam nasi kebuli. Masukkan dia juga sedikit dalam ini. Percampurannya, kalau tak ada, cukup biji kurma saja. Ya Allah, ya Rabbi. Daripada biji kurma tadi, cuba Pak Haji nak simpulkan. Pertama, boleh buat kopi untuk tulang, bagus sekali tu. Yang kedua, biji kurma boleh kita buatkan kita masuk ke dalam masakan untuk melembutkan daging, lebih enak, lebih sedap. Yang ketiga, biji kurma boleh masuk ke dalam minyak, buat minyak biji kurma. Belum ada orang buat lagi. Untuk sakit sendi. Itu yang terbaik sekali, masya-Allah, masya-Allah. Okey, kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan sikit lagi ya tentang kurma ni supaya kita dapat faham ya. Yang pertama sekali, kurma ni dia menghasilkan satu protein khusus, ataupun yang Pak Haji sebut sebagai protein khusus yang tidak boleh dibuat di tempat lain. Ada sumber protein daripada kacang, ada sumber protein daripada sumber-sumber yang lain. Makanan seperti daging ada protein, tapi protein yang dihasilkan daripada kurma ni dia tak ada di tempat lain. Protein ni protein khusus. Untuk apa? Untuk memperbaiki sel, untuk melindungi sel, untuk shield sel tu jangan sampai rosak. Ni sel diletaknya tu menjadi pelindung. Bapa Ibu sekalian, tuan-puan, cuba kita recall balik satu yang Pak Haji sebut tentang daging kambing. Daging kambing, ya, kita sebut bagaimana makan sesuatu daging itu menambah kolesterol. Dan kita tahu bahawa daging kambing itu kolesterol yang paling rendah dalam semua daging, iaitu daging kambing yang dewasa, bukan yang muda. Ini semua telah kita mempelajari. Tapi ingat tak ucapan Pak Haji hari itu? Kambing mempunyai satu kolesterol khusus yang nama kolesterol halus. Orang tak memberikan nama apa. Kolesterol halus ini dia menghilangkan kolesterol yang ada dalam tubuh badan kita, yang tak boleh dicairkan dengan apa pun. Omega 3 pun tak bisa mencairkan. Dia ada satu khusus. Satu khusus, iaitu kolesterol yang halus ini. Begitu juga dengan kurma. Kurma ni dia ada satu protein yang khusus untuk menjaga sel. Jadi sebab itu kita baca ya, buahan daripada syurga ini, Masya Allah. Kurma ini cerita dalam Al-Quran. Sudah Pak Haji sebutkan. Satu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tak pernah samalah dengan yang tidak dalam Quran. Quran itu mujizat. Bila Allah cerita pasal mujizat sebagai kalamullah, diceritakan bahawa tentang kurma, Allahu Akbar. Allah cerita pula, Allah menyuruh pula Maryam mengambil kurma. Allahu Akbar. Yang suruh tu siapa? Allah. Bukan doktor spesialis,
bukan doktor ahli. Yang suruhnya ialah Allah. Dia mengandungi satu protein khusus. Dan yang memberikan fungsi-fungsi untuk pengaruh, apa dia? Pengaruh neural nerve dan motorik nerve. Neural nerve dan motorik nerve. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah rosak di antara dua saraf ini, saraf yang memberi isyarat dengan saraf yang menggerakkan isyarat, maka kita jadi kaku. Kaku tu apa? Kaku tu artinya dia stroke. Jadi oleh sebab itu, maka kita lihat. Sebagai contoh, Pak Haji, ini api. Pak Haji suarkan tangan, hulurkan tangan, api. Bila kena api tu, api yang panas tu, akan ada satu tindakan spontan. Betul? Spontan itu, betul? Itu pengaruh daripada neural nerve dan motorik nerve. Ya, neural nerve yang memberi satu isyarat, lekat, satu tindakan yang berlaku secara otomatis, yang digerakkan oleh nerve, tujuannya untuk menyelamatkan tubuh. Macam mana kalau tidak sampai, kita pegang, nak fikir panas ke dingin, dah hancur dah dulu. Ya, tangan kita dah hancur dulu. Itu adalah antaranya. Baik, Masya Allah. Jadi itu adalah fungsinya. Fungsinya kurma ni, dia bila dia mengandungi the powerful antioksidan, iaitu selenium, fungsinya ialah untuk mengatur pergerakan itu. Apa keterbalikannya? Stroke tu kan pelan, ataupun Parkinson. Macam mana nak lindung tu? Macam mana nak melindungi? Baik, kita tengok hadis tu. Barang siapa yang berpagi, awal pagi, maka dia terhindar pada sehari tu. Jadi nak sebut kata dia adalah pencegahan. Macam mana kita nak cegah? Bapak Ibu, kalau susah nak dapat buah kurma, jangan lupa ni. Inilah cara pencegahannya. Begitu juga dengan ini. Pun kurma juga. Subhanallah. Sebab itu bila lemah di situ, dia mempengaruhi. Apa dia? Pak Haji nak sebutkan bahawa anak-anak yang mempunyai permasalahan, apa dia? Pertama, tidak percaya pada diri. Yang kedua, malas. Yang ketiga, tak fokus. Yang keempat, tidak berani. Yang kelima, selalunya mereka akan dapat pelajaran itu di hujung-hujung saja. Mereka tak jadi pintar. Jadi golongan orang yang pintar ini, Masya Allah, yang hidup di tengah-tengah pokok kurma. Siapa? Golongan para rasul. Para rasul. Kalau ada orang bertanya, Pak Haji, orang Yahudi itu pintarkah? Ada rasul daripada orang Yahudi? Ada. Nabi Harun, Nabi Musa, daripada orang Yahudi. Masya Allah. Bukan salah kepada orang Yahudi itu, tetapi salahnya kerana mereka ni engkar. Dan bangsa Yahudi ini bangsa yang engkar. Tapi ada orang Yahudi yang beriman. Ada. Cumanya nak sebut kata kepintaran itu mesti duduk di bawah pohon kurma. Pohon kurma. Bagaimana imam-imam boleh menghafal? Imam Bukhari, Imam Muslim, macam mana? Kurma, Pak. Kurma. Macam mana nak lahir anak-anak yang pintar? Kurma, Pak. Macam mana nak lahir anak-anak yang cerdik, berakhlak, berbudi bahasa dengan orang tua-tua? Kurma. Dia adalah makanan yang Nabi SAW tadi tunjukkan. Baik, nanti akan ada pula orang kata, bagaimana orang-orang Quraisy yang menentang Nabi itu kan makan kurma juga, tapi mereka mempunyai akhlak-akhlak yang buruk. Subhanallah. Dia tak boleh fikir macam tu. Dia kena fikir macam ni. Dalam sebuah buku ada menulis, yang mana mempengaruhi manusia, DNA manusiakah atau keilmuannya? Yang mana lebih kuat mempengaruhi tubuh badan manusia, DNA-nya kah, DNA-nya kah, ataupun daripada keilmuannya?
Maka semua sepakat mengatakan orang jadi baik bukan hanya kepada DNA tetapi dasar kepada keilmuan. Bila dia sampai ilmu itu, dia berubah. Maka bila itulah Nabi SAW diutuskan untuk iqra', untuk bawa ilmu. Disupport dengan makanan-makanan yang menguatkan fikiran kita. Jadilah excellent. Jadilah penemu-penemu. Jadilah mereka yang orang kata yang mencipta sejarah. Sejarah-sejarah pemikiran. Al-Masudi misalnya, Ibnu Khaitam, Ibnu Nafis. Macam mana ulama-ulama dulu menemui. Sebab apa? Sebab mereka ni duduk di bawah pokok kurma maksudnya. Bukan maksudnya duduk bawah pokok kurma kita jadi pintar, bukan gitu. Maksudnya makan buah kurma lah. Kata makan juga tak pintar jugalah. Sebagainya. Macam orang, misal kata dia ni sakit, kita kata ambillah ubat tu makan, ambillah herba HPA tu makan. Dia ada anak yang tak pintar, kita kata ambillah kurma ni, radio IQ pun boleh, ini faham lah caranya, ambil dia itu. Sebab dia telah kita bincangkan. Dia pun setiap hari dia hanya sebut macam ni, jika sakit makan ubat, jika sakit makan ubat, jika sakit makan ubat. Sembuh tak? Sembuh tak sakit dia? Dia hanya sebut saja. Mana boleh sembuh macam tu? Dia kena ambil ubat, dia kena makan. Dia kena action. Macam action. Action tu maksudnya ambil makan. Bukan dia kata sakit makan ubat. Sakit makan ubat. Macam tu bila dia nak sembuh? Sakit makan ubat, sakit makan ubat. Dia kena ambil ubat tu makan. Beli kurma ni, jus kurma ni beli. Jangan hitung. Mudahkah kita nak tanam kurma ni? Kurma ini dia nak masak. Tengok. Sebelum dia masak, kurma tu jadi kurma muda dulu. Memang betul lah, mana ada kurma dia mula pada kurma tua dulu. Kurma muda lah dulu. Tapi Pak Haji nak cerita macam ni. Ceritanya sebab kita tak duduk di negeri Arab. Ya, kita duduk dekat tempat kita ada buah durian, ada buah rambutan, buah dokong, duku, langsat. Adalah, kita tak duduk bawah pokok kurma. Jadi Pak Haji nak cerita sikit pasal ilmu tentang pokok kurma. Kalau ilmu pada pokok buah-buahan, buah mangga harum manis, itu Pak Haji boleh cerita. Yang banyak yang bapa ibu tak tahu tentang harum manis. Cuba kita test tengok kita punya minda kita minum kurma atau tidak. Tengok. Waktu manakah buah harum manis, buah mangga harum manis membesar? Waktu mana? A, waktu hujan. B, waktu panas. C, waktu di antara hujan dan panas. Apa jawapan dia? Yang duk tanam harum manis, jawab. Dah tanam 10 tahun dah. Saudara-saudara kita, Mas Ubaidillah, sila jawab. Macam mana? Harum manis di perseroan. Masya Allah. Besarnya buah ini bukan pada musim panas ataupun musim hujan. Bukan di antara keduanya. Tetapi dia besar bila ada dentuman guruh di langit. Buah membesar. Masya Allah. Itulah dia kelebihannya. Begitu pokok kurma ni. Bila dia sudah masak muda, macam mana nak bagi masak? Nak masak macam mana? Dia tak masak. Dia akan duduk kekal situ, tak masak-masak. Kita tengok kenapalah kurma tak masak. Bukan kurma ni lah, kurma pokok besar ni contoh. Ya, kenapa buahnya tak masak? Orang Arab perlu tunggu. Tiba-tiba satu hari dia bangkit di pagi itu, dia terasa ada satu angin kuat yang datang, angin panas betul-betul. Panas begitu, mereka gembira. Gembira. Orang yang ada kebun kurma ni bila datang angin panas tu mereka gembira. Gembira. Nampak senyum-senyum semua. Sebab apa? Sebab petandanya kurma akan masak. Sebab dia bakar panas itu, dia bakar kurma ini sampai dia jadi masak.
Macam kita lah ambil ubi jalar. Macam mana cara nak masak ubi jalar, ubi keledek lah kita kata. Jadi kita kena masak. Ini Allah yang masak dengan satu peraturan alam, iaitu angin panas memasak. Jadi semua buah-buah kurma sudah masak. Masya Allah. Tu sedikit ilmu untuk kita tahu. Jadi oleh sebab itu, maka bila dia kena panas, dia kena dingin, dia kena angin kuat begitu, ingat tak satu peribahasa, pokok pohon yang diterpa angin yang kuat sentiasa badai sentiasa datang akan mengeluarkan kayu yang kuat. Badai semalam lah, novel Badai Semalam. Bila badai itu menerpa ataupun ranjau sepanjang hidup, ranjau sepanjang hidup, kena kepada itu. Jadi kalau kena begitu, maksudnya dia melahirkan apa? Kekuatan. Maka pokok kurma ini mempunyai kekuatan daripada angin badai, dan kekuatan itu masuk ke dalam buahnya untuk manusia sebagai sistem immunity, untuk imun. Ya Allah, ya Rabbi, apa lagi kita nak cerita? Dalam Quran sudah, cara makan sudah, di sudut sainsnya pun sudah. Apa lagi kita nak dustakan? Itu ada di antaranya. Baik. Begitu juga dia ini kalau bagi pasangan yang infertility, yang orang kata yang tak subur, Masya Allah, ambillah kurma, ambil pati kurma ni untuk pasangan yang tak subur, ya. Ada dua sini, pasangan yang tak subur untuk mendapatkan sperm atau ovum yang subur, yang mengalami kematangan. Masya Allah, cerita sikit bahawa kadang-kadang pasangan suami isteri pergi test, memang subur, kedua-duanya subur, tapi tak berjaya untuk mendapat keturunan. Pasal apa? Sebab spermnya itu tidak matang, atau ovumnya itu tidak mengalami kematangan. Macam mana nak bagi mematangkannya? Ni kurma, Masya Allah. Itu kita lakukan dia. Apabila ada yang jumpa, Pak Haji kata saya 5 tahun nikah tak dapat anak, saya berapa tahun tak dapat anak. Itu dia kaedahnya, mesti ambil kurma, kerana kurma itu kematangan. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nanti kita akan bincangkan lagi. Itu di antaranya. Kemudian yang paling menarik ni, yang Pak Haji nak sebut, kata yang paling menarik ni, dia ada satu protein khas, tetapi dia ni adalah untuk sintesis DNA. Hai bapa ibu sekalian, cerita pasal DNA ni, dia adalah yang paling halus dalam diri kita, yang menentukan. Yang orang duk jadi kanser tu pasal DNA rosak lah tu. Tapi dia ini adalah untuk mensintesiskan DNA, untuk menyihatkan DNA, untuk mengeluarkan DNA, membantu dalam pengeluaran DNA yang baik, yang bagus. Ini. Sebab itu ketika ada kes, kasus cerita pasal ada fibroid tu kerosakan DNA, kanser. Pak Haji bagi radio IQ. Dia kata ni radio IQ untuk anak-anak, untuk fikir gitu. Tak. Kalau dia sudah dapat merawat DNA otak paling tinggi, yang lain-lain lagi mudah pada dirinya. Otak pun boleh rawat. Kita ada beberapa organ yang sangat-sangat kritikal dalam tubuh badan kita, yang dikatakan dalam pengajian sains mengatakan kalau rosak, maka rosaklah. Pertamanya ialah apa dia? DNA otak. Yang kedua ialah DNA ginjal, buah pinggang. Tetapi Masya Allah, kita buktikan
bahawa DNA itu yang dikatakan kalau sudah ada jumlahnya dia tak akan boleh bertambah, malah dia akan makin menyusut. Akhirnya dia semakin kurang, dan pada usia lansia, Alzheimer, dia jadi pikun, dia jadi lupa sebagainya. Itu DNA. Sebab itu kita tengok jarang sekali orang-orang Arab ni yang lupa. Sebab apa? Kurma. Dan jarang sekali orang-orang HPA juga yang lupa. Sebab mereka selalu ambil kurma, ambil ni, di IQ. Anak-anak kita pun jangan lupa. Bapa ibu sekalian, cuba percaya sedikit dengan keilmuan yang kita ada ini dengan izin Allah. Kalau ada anak lah, invest tengok. 6 bulan saja diberi makan ini. Minima dia 1 hari sekali. Sekali pada waktu pagi ketika perut kosong pagi. Minima dia sekali. 6 bulan. Ini ni satu bungkus ya ada berapa? 30 untuk 1 bulan. 6 bungkus ya. 6 bungkus saja. Kalau kita nak kuat lagi 1 hari 2. Jadi 1 bulan 6. 12 bungkus saja untuk satu investasi pada anak-anak kita. Bapa mana, ibu mana yang tak mau melihat anaknya berjaya? Anaknya itu bersopan, akhlak, tak ambil narkoba, tak durhaka, pintar, terselamat daripada kanker, terselamat daripada kanser. Mana ada ibu yang tak mau begitu? Hanya investkan 1 bulan, 1 ni saja. Tak bolehkah kita berikan kepada anak kita untuk masa depan dia? Bapa dan ibu sekalian, Pak Haji nak cerita sikit. Cerita sajalah, bukan cerita benar. Cerita untuk ambil iktibar. Cerita nak bagi jadi pelajaran. Satu hari, ada seorang ibu. Dia sedang mendukung anaknya. Dia pergi ke zoo. Pergi zoo. Sampai ke tempatnya, duduk tengok harimau dalam kandang. Duduk sebelah bawah tu. Mereka tengok daripada atas. Dia duduk pegang anak dia duduk lompat-lompat, jatuh di tempat harimau tu. Anak dia duduk lompat-lompat, jatuh di tempat harimau. Harimau ni besar, makan orang. Apa yang dilakukan oleh ibu tu? Ibu tu terjun. Kenapa dia tak takut pada harimau tu? Kerana kasih sayang dia dekat anak dia. Dia sanggup mengorbankan nyawanya kerana seorang anak. Begitu juga anak duduk mandi tepi sungai, tiba-tiba air yang tenang tu turun air bukit, air gunung tu, kepala air turun yang kuat, membawa lari semua anaknya itu, dibawa air. Ibu tu dia tak akan biar, dia akan terjun walaupun dia akan mati. Apa salahnya? Sebab apa jadi begitu? Jadi itu sebab ibu itu dia sanggup melakukan apa saja untuk anaknya. Kenapa kalau itu sanggup, kenapa tak sanggup beli ni? Nah, ini yang Pak Haji nak marah ni. Marah sebab apa? Sebab tak mau beli. Bila tak mau beli, anak kita jadi bodoh. Allah, bodoh pula. Jadi tak pandai lah. Bukan bodoh, tak pandai. Minta maaf. Ya. Bila tak pandai ni, macam mana nak jadi pemimpin? Jadi pemimpin dipegang oleh orang-orang yang tak mahu kepada Islam. Kena brilliant, kena intelligent, kena pintar. Bagi cerdiklah anak kita, kesianlah pada mereka masa hadapan. Ibu ayah kita dulu survive nak jaga kita. Kita jadi begini hari ini. Kita pula giliran kita pula jaga anak-anak kita. Kerja sungguh-sungguh, beli untuk anak, nak beli. Ada orang sebut, Pak Haji dia kata kalau anak seorang bolehlah beli. Kalau anak 10 10 ni, subhanallah. Anak 10 kah, anak 18 kah, kalau kita berniaga, insya-Allah kita boleh. Sebab itu orang yang bersama dengan HP ada 2 dia dapat. Yang pertama, dia dapat wang untuk membeli sebuah kesihatan dengan izin Allah, Jadi yang mana lebih penting, wang ataupun kesihatan? Jawab, wang atau kesihatan? Kalau kita kata wang, kalau tidak ada kesihatan, macam mana?
Kalau dia ada wang banyak tapi stroke, rumah ada wang banyak tetapi dia sakit, apa artinya wang tersebut? Atau pula kalau dia sihat tidak ada wang, nak beli macam mana pula? Sihat tak ada wang pun tak boleh beli juga. Jadi ada dua. Yang pertamanya ialah apa dia? Yang pertama ialah kerana itu kita perlu wang dan juga kesihatan. Di mana nak dapat wang dan kesihatan? Mari bersama HBA kita buat bisnes. Bisnes cara kita lah, ya, dengan cara Islamic system, ya. Kemudian dengan bisnes kita ada wang, kita beli dia untuk anak-anak dan untuk diri kita. Setuju kan? InsyaAllah. Masya Allah. Baik. Jadi yang seterusnya, apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, ada orang selalu pakai jimat. Bahasa Indonesia panggil jimat atau tangkal. Betul kan? Tangkal atau jimat itu. Tangkal itu apa dah? Penangkal lah. Penangkal. Lindung daripada, orang kata, lindung daripada katanya. Tetapi tangkal itu tak boleh syirik kita kepada Allah. Tak boleh. Tetapi tangkal yang boleh, penangkal yang boleh ialah penangkal radikal bebas. Kurma adalah mempunyai bahan untuk menangkal, untuk mengelakkan daripada radikal bebas. Sebab itu Pak Haji sebutkan bahawa cara jalan kita adalah dengan kita mengambil kurma. Masya Allah. Jadi jantung kita, macam mana kita nak menangkal? Sebab jantung kita akan tak terkena dengan kelemahan. Macam mana sel kita nak tangkal supaya tidak terkena dengan kanser? Bagaimana orang yang ada masalah thyroid? Ini menarik. Thyroid, banyak sekali orang tanya dekat Pak Haji, macam mana Pak Haji, saya ni ada masalah thyroid, ubatnya apa? Ni untuk penyakit thyroid, VCO, penyakit thyroid. Apa lagi? Syak katilah, penyakit thyroid. Untuk penyakit thyroid, kurma adalah untuk penyakit thyroid. Itu asas. Tiroid, masalah tiroid dekat sini sama ada dia hyper atau hyper atau hypo. Hypothyroid atau hyperthyroid. Hebat kan? Hebat. Kalau sudah ada penyakit thyroid tu panas waktu malam, matanya keluar, fikirannya tak tenang. Ya, jadi Masya Allah, itu menyebabkan apa? Penyakit tersebut itu akan membuatkan hidupnya tak gembira lah. Dia nak obses, dia nak mengamuk. Pasal apa? Sebab kelebihan hormon tiroxin misalnya. Macam mana nak balance kan? Allah datangkan buah yang bernama kurma untuk thyroid. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak mau ambil ini? Kemudian seterusnya yang Pak Haji nak sebutkan ialah kelemahan di mental ini. Ini cuba bagi perhatian sungguh-sungguh. Sebab apa? Walaupun kita, anak-anak kita ni kita beri pendidikan lah. Sebab itu Pak Haji suka untuk ambil quote balik ucapan imam-imam mujtahid yang mengatakan, setengah-setengahnya mengatakan, aku suka kalau zakat itu diberikan kepada penuntut ilmu. Aku suka. Sebab apa? Sebab dengan ada ilmunya dia akan keluar daripada miskin dan fakir. Kelemahan mental. Umat Islam terkena dengan kepintaran. Umat Islam terkena dengan kebijakan. Umat Islam mencipta satu masa dulu, zaman keagungan Islam. Kita pencipta semua. Jam. Ketika kita membuat jam ini, yang berdapat bergerak itu sebagainya, maka orang-orang Maharaja Cina mengatakan ini sihir orang Islam. Nampak betapa mereka berada di dalam zaman kegelapan. Kita sudah pun, ketemadunan Islam itu sudah tinggi. Sebab apa? Mereka pintar. Hari ini kita tak pintar lagi. Apakah kerana kita tak pintar hari ini, orang Islam itu tak pintar? Tidak. Sebab kita lupa makanan sunnah Nabi SAW, buah kurma. Tolong, ya, pesanan Pak Haji yang akhir, tolong berikan kurma pada anak-anak. Pilihlah cara macam mana pun. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang Pak Haji sebutkan ini, mohon maaf banyak-banyak kalau ada bahasa yang tidak indah didengar di telinga
Ya, tetapi tujuan Pak Haji bukan untuk Pak Haji nak punch kan, nak ketuk sikit hati tu, nak ketuk sikit atas kepala tu. Bukan ketuk atas kepalanya, minda dia tu supaya dia keluarlah wahai umat Islam. Islam di antara kejahilan umat dan kelesuan ulama. Keluarlah wahai umat Islam, merdekakan. Kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Allah sebut kita ni umat yang terbaik. Umat yang dijadikan umat yang terbaik. Kenapa tak mau jadi umat terbaik? Kenapa terpuruk? Kenapa jadi lemah? Bangun, bangkit. Perjuangkan tip nabawi. Perjuangkan amalan-amalan sunnah ini. Jangan biarkan amalan-amalan ini dipijak-pijak orang. Jangan sampai orang mempersendahkan al-hijamah, mempersembahkan tentang madu lebah, mempersendahkan tentang kurma, mempersendahkan dengan apa yang Nabi SAW buat. Jangan sampai begitu. Kita adalah syil, kita adalah perisai. Bangkit semula dengan tip nabawi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.